Azam Baki lepas inilah. Kalau betul Azam Baki cakap dia tidak melibatkan modal berbayar dan dibuat melalui pasaran terbuka, saya cabar Azam Baki, besok kau letak jawatan sebagai ketua SPRM, kau kerja kau beli saham saja di pasaran terbuka tanpa perlu pakai duit. Buat apa Azam Baki jadi ketua SPRM, hari-hari kena maki, hari-hari orang nak korek engkau, hari-hari orang cari salah engkau, hari-hari orang merungut dengan engkau. Baik engkau pergi main saham lah. Ini dah 3 kali dia sign kontrak. Berapa aja gaji? Bukan gaji dia jadi pengarah SPRM tu 100 ribu. Paling-paling besar gaji Azam Baki tu pun 50 ribu lah. Kau letak je lah jawatan kau tu. Kau pergi main saham dekat pasaran terbuka tu. Kau main lah juta-juta. Sebab tak payah bayar. Azam Baki hanya satu orang dekat Malaysia ni yang boleh main saham di pasaran terbuka